Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ni saya ada berita yang sangat tak best, iaitu ikan Oscar yang saya berbeli itu mati guys. Tu tadi saya masuk air guys, masuk kolam pasal taik-taik kura-kura. So ini dia mengotorkan air guys. Ikan emas saya ni pun macam nak mati tu. Tapi dia hidup lagi lah. Tapi macam nyawa-nyawa ikan. Ikan layar alhamdulillah macam okey je. Saya pun baru je masuk kolam ni. Tapi ada satu masalah sikit, iaitu saya air ni saya terbubuh terlalu banyak lah pula. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya ada tempat kura-kura basking juga. Tu batu kayu tu. Jadi saya nak buat anti klorin selama 30 minit. Tunggu sekejap ya guys. Okay, anti klorin saya dah letak dah. Dah bubuh dah pun. Okay, jadi tapi air dia macam terlebih sikit. Tapi tak apa, that's okay. Dan ikan pun masih selesa. Ikan lagu. Tapi takut kura-kura tu lah, dia tak ada tempat nak basking sangat. Jadi itu tak apa je. Jadi dia tunggu selama 30 minit. Okay guys, ni dah setengah jam lebih lagi guys. Sebab tadi saya tertidur. Jadi jom kita ambil ikan. Terus kita ambil pada senang dulu lah. Kita ambil ni. Ikannya sini tak mati, tapi nak mati nak tanam ke tak? Ketak dalam kolam letak dulu. Kita ambil ikan lega ni. Letak. Sekejap sebelum tu saya nak kocok dulu kot. Supaya macam lagi meresap dia punya anti klorin. Dia ni. Okay, masuk. Okay, kita ambil partner dia. Kita ambil pack dia. Ni. Okay, tu ni dia tu kan sesuaikan diri dengan decoration baru yang saya buat. Agar ayat kayu tu tak jatuh aja, kita ambil satu. Kita try ambil ikan emas yang sakit dulu. Kadang-kadang ada kes dengan ikan nyawa ikan tapi dia boleh hidup je. Saya tak tahu lah, nampak macam kes nak mati sangat. Tak tahu lah ada harapan yang hidup. Kita ambil yang sihat tadi tu. Dan ikan Oscar tu pada hari first tu saya nampak macam nak mati tau. Tapi dia memang kuat juga guys. Dia lari lincah. Okay, ni kura-kura ni paling bahaya. Nak cari dia masa bahaya. Tadi pot suka duduk bawah tu. Jadi kita ambil kawan dia ni. Goldfish ni alhamdulillah dia sihat. Tapi tu pun sirik dia banyak yang hilang. Tak tahu sebab apa. Jadi kita lepaskan. Boleh ni air dalam. Guys, tengok kawan dia guys. Jadi kita ambil ikan bandar raya. Jom. Dia letak kat kayu-kayu tu lah. Memang habitat dia. Okey, dia memang dah cekap dah kayu-kayu tu memang tempat dia guys. Ni ikan goldfish tak tahu lah dia mati ke lemah. Sebenarnya memang nak mati kot. Jadi kita ambil satu ikan bandar raya dengan kura-kura kin dia. Tu. Walaupun korang nampak dia macam ikan lambat, tapi dia sebenarnya laju tau guys. Ni Zak.
Oh ni sudah dapat dah guys. Kita tunggu je. Ni bersama kot saya akan lepaskan kat kayu-kayu tu. Oh ni. Tak kenapa tak mau pakai kayu. Jadi kita ambil ketua kolam reptilia guys ni. Okay ni. Kita ambil ketua kolam ni. Pada ni reptilia guys. Sini Jos nak lepaskan kat kayu tu. Okay, 1, 2, 3. Oh tu. Okay, dia masuk dalam tempat putih tu. Tu tak apa guys. Jadi air pun tak sejuk, tak panas. Boleh dikatakan kalau ikan duduk memang selesa juga. Tahu-tahu air pun tak dalam sangat dan tak rendah sangat. Air penting tau guys supaya supaya kalau korang nak tahu, air ni kata tak terlalu tinggi, oksigen ni payah nak naik dah. Ni ikan badan raya tu satunya dia manduk. Tu dia. Kembali tempat dia guys. Jadi ni apa nama, saya rasa dia makan mati. Walaupun saya kat update. Dan tu tempat basking kuro-kuro. Kuro ni tempat basking dia sangat-sangat penting tau. Tempat basking ni. Tempat basking ni apa? Dia ialah tempat yang di mana area dia akan apa nama tu, dia akan naik keluar daripada air. Contohnya saya akan sediakan kayu untuk dia duduk tu. Dan tempat basking pun tak cukup guys. Dia kena ada macam tempat dia kena matahari. Contoh macam saya, dia sinar matahari. Tempat dia kena cahaya lah. Ataupun kau boleh beli light tu guys. Dia duduk kat bawah ni. Kuro-kuro je. So far memang tak ada masalah dia duduk dalam ni. Tu ikan duduk dalam tu. Tu kayu dia. Lepas tu apa nama, kalau korang nak bela ikan macam peleko semua tu, penting untuk korang ada kayu, ada kayu-kayu macam ni. Ni tempat dia, kalau sebenarnya dia bukan ikan jenis apa nama duduk dekat tengah tu, duduk tak buat apa saja. Dia memang duduk kat kayu guys. Tu tempat favourite dia. Jadi ikan goldfish ni pun ni okey, tapi satu seekor lagi ni tak tahu lah jadi apa. Dia lemah, tak berenang ke mana-mana. Dan bila seekor tu mati, saya nampak dah. Sebab kawan dia ni baru je nak mati, tapi dia ni dah tak semangat dah. Sebab selalunya memang dia orang 2 ekor ni je duk jalan, 2 ekor, tak ada lah pula ikan ni pergi jalan dengan kuro-kuro. Okey, memang tak lah. Jadi tengok, sebab dia ni jenis ikan apa nama, ikan yang apa nama tu, dia jalan dengan kawan-kawan guys. Nak kata schooling tak juga, pasal dia jalan pun sikit-sikit je, 2-3 ekor. Kalau schooling ni selalu minimum dia 5 ekor lah guys. Jadi dampak negatif dia jadi macam bila kita tengok tak bermain, nampak tak best. Dia nampak tak sihat, bukan tak sihat, dia jadi macam stres sebab tengok kawan dia nak mati guys. Jadi tunggu jap ya guys. Okey, jadi saya saja tak kaki dalam ni. Sebab dulu pun memang kadang-kadang kecil-kecil dulu. Waktu kolam ni mula terbinanya. Memang saya mandi dengan ikan guys dulu. Tapi tak ada lah telanjang bulat macam tu. Dia pakai lah baju seluar tu, pakai lah. Tapi tak ada lah apa nama berat sangat. Ni dia tak bersemangat. Mungkin saya akan pergi kedai ikan tu balik untuk beli baru. Sebab ni memang tak boleh jadi guys. Memang dampak negatif lah ni. Ikan lago jantan saya ni
Memang aktif. Tapi kalau laga betina tak tahu lah kenapa dia macam ni. Tanda ikan laga tu dia akan mengeluarkan buih guys. Kat kawasan dia tu. Mungkin dia duduk kat tu. Okay guys. Jadi ikan saya ada yang nak mati, ada yang tak mati, ada yang dah nak mati, ada yang dah mati, ada yang nak mati, ada yang dah mati. Jadi sebab tadi waktu saya kurangkan air tadi, kan saya buka penutup tu kan. Okay. Kan saya buka penutup tu kan. Tak apa. Waktu tu saya tengah alik tengok TV tau guys, sebelum tunggu air ni keluar. Tiba-tiba ikan kat sini memang dah air dah kering sangat dah. Tak tambah lagi panas. Air memang dah kering sangat dah. Lepas tu ikan pun macam tengah menggelupur. Air tak ada. Kecuali ikan macam ikan benaraya, ikan mas ni ataupun ikan Oscar tu tengah menggelupur guys waktu tu. Saya waktu tu menjerit Allah. Lupa. Saya memang lupa guys sebab saya tengok TV tadi. Jadi ni decoration ikan saya yang baru. Tapi ikan Oscar dah tak ada guys. Jadi sebab saya nak bagi dia bermanfaat juga untuk makhluk walaupun dia meninggal. Bangkai dia saya letak kat pokok tu. Pokok ni guys. Pokok lidah buaya tu. Jadi kalau ikan goldfish tu mati, saya makan adik. Saya tutup video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.